Jika suatu hari nanti aku sampai di titik menyerah, jangan kau risaukan lagi. Aku rela kau pergi melangkah. Jaga dirimu baik-baik, kejar bahagiamu yang kau impikan. Terbanglah bebas kemana saja, tanpa aku di sisi menahan. Maafkan aku yang selalu meminta waktumu, kasihmu, perhatianmu. Kini ku sadar aku tak sempurna, tak seindah yang kau ingin. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Kemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dirahmati Tuan Haji Muhammad Zuki bin Sudin, penolong peranan air. Yang diraihkan Tuan Haji Muhammad Zuki bin Sudin, penolong peranan Dewan Murid SMK Kufu Putra, beserta pasangannya Puan Nurliza binti Ahmad, yang bersua Encik Hafizah bin Ahmad, Pengetua SMK Kufu Putra, yang dihormati Encik Muhammad Ishak bin Mat Isa, penolong kanan pentadbiran, yang dihormati Puan Anita binti Abu Bakar, penolong kanan co-curriculum, yang dihormati Encik Yuhani bin Mat Arifin, penolong kanan pendidikan kelas, barisan guru kanan, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Sanjungan Puji Sebarang Kasih sempena persaudaraan Tuan Haji Muhammad Zuki bin Sudin. Dan perlu dikenali budi yang tak terbiang, sendiri pohon yang rendah, dahan dan ikat. Kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami mengadam mohon berkat yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi memohon berkat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Pada saat dari tiap hari kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan rahmat-Mu agar Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah, juga kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Syekh Muhammad Zuki bin Sudin yang akan bersedara menamatkan tauhid madaniyah sebagai seorang guru. Semoga baginya selepas selesai nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta diberikan dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Ya Allah, Kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam mengikut tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin dan bapa yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa dan pengorbanan dan semangat beliau menjadi layan hamba-Hamba yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melanggar perintah-Mu, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan ini Mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Siu dan meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Siu dan memasuki tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan lain. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran meneruskan pelajaran di bidang perguruan di Maktab Perguruan Teknik dalam jurusan seni perusahaan. Bermula dari sini, beliau mula melangkah dengan lebih yakin dan berani
untuk melembungi segala dugaan dan ujian dalam arena pendidikan yang penuh mencabar. Kata orang, Allah bisa tegar biasa dan genggam bara api biar sampai jadi abu. Begitulah semangat yang dimiliki oleh Cikgu Muhammad Zuki bin Surin, penolong kanan harian murid yang dihormati ini. Pada tanggal bagi menghargai penat lelah seorang guru yang bernama Cikgu Zuki bin Surin yang telah menambah bakti kepada dunia pendidikan selama 37 tahun. Anak-anak pelajar, sebelum ni saya ucap, saya tak ada teks ucapan. Saya hanya ada talking. Sebab walaupun perhabatan kami 3 tahun, kami hafal. Saya beritahu ke rumah saya, kalau boleh saya tak mahu ucap di depan anak-anak semua. Kita Cikgu Zuki bin. Tapi saya kena ambil tanggungjawab. Panjang saya mengenali Cikgu Zuki, walaupun baru 3 tahun. 3 tahun dalam 15 hari. Apabila saya beriman di sini pada 16 Mac 2022. Hari ini 27 Mac 2025. Eranya kami dari segi kerja. Itu sebab saya kata kepada pengurusan di SMK Tengku Putra, kekuatan saya terletak di tangan pengurusan. Saya ada 8 orang yang di bawah saya yang begitu baik, yang begitu kuat dari segi kebersamaan. Karena di SMK Tengku Putra yang istimewanya ialah fikir pentadbiran, dia boleh buat kerja fikir ko, dia boleh buat kerja fikir hem. Begitu juga dengan fikir-fikir lain. Hem dia boleh buat fikir pentadbiran, dia boleh buat fikir koko. Dia tak meninggalkan sekolah, tapi dia akan meninggalkan kamu semua, terutamanya di bahagian pengurusan. Saya tidak seorang sahabat yang begitu banyak memberi pandangan, memberi buah pikiran dalam pengurusan, terutamanya dalam bidang HEM kepada saya. Terima kasih Cikgu Zuki sepanjang berada di SMK Tengku Putra. InsyaAllah kita doakan sama-sama sekali lagi. Sekali lagi saya mohon kepada anak-anak berikan tepuk tangan kepada mereka. Baik, bagi kita semua. Itulah Cikgu Zuki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zuki. Terima kasih Cikgu. Dikenali dengan panggilan mesra Pak Long. Daripada zaman bujang dulu, duk main bola sama-sama Pak Long. Dan serta di generasi guru yang sama dengan kami, kalau sebut Cikgu Pak Long akan kenal, itulah Cikgu Pak Long. Seorang yang cukup humble, bersahaja. Dan apa yang saya boleh katakan, Cikgu Zuki ni salah satu kegemarannya ialah dia tak suka pakai baju lengan panjang. Saya rasa dalam rumah dia tak ada baju lengan panjang. Baik, tiba jua di persimpangan ini, barulah kita tahu besarnya erti budi, makna jalinan kasih yang abadi. Semarak mesra yang mercuk dalam manis bicara
dan nilai setia semua yang ada mengadun citra seanggun permata terukir dalam jiwa bahagia. Setia di sini untuk melengkapi waktu, menenun harapan dengan iltizam dan restu tanpa curiga menusuk rasa. Lantaran di sini semua saudara, penghibur duka pemulih lara, penyambung pesona ke usia besar. Budi segunung tercurah dalam bencana, bakal menerdik sinar kemilau arca kencana, terhias di dinding minda, memarak asas wacana, meruak bangga, memangkin kesima, melarik teladan, ikutan bermakna. Kisah ini tetap kukuh, terpahat dalam ingatan yang teguh, terbit dari ikatan ukhuwah yang ampuh, rindu nostalgia di sini berlabuh. Setia budi semarak kasih untukmu Tuan insan terpilih, pergimu Tuan bukan tersisih, budimu Tuan di hati membenih. Setia budi semarak kasih, Tuan berangkat kami yang merintih. Saudara, selamat melangkah ke alam baru, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik, memulakan rezeki dan selamat berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Banyak-banyak. Karena tak berjaya lagi nak mengubah tingkah laku yang sempurna, tetapi kamu telah berusaha untuk mengubah tingkah laku kamu. Dan kamu kena ingat, saya selalu bercakap, seseorang itu telah belajar jika telah berlaku perubahan tingkah laku. Daripada tidak baik kepada baik, daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tidak mengamalkan kepada mengamalkan. Mesti berubah tingkah laku, maknanya kamu belajar. Dah, okey. Kemudian harap saya mendoakan semoga kamu semua mencapai kejayaan. Sebab itu dalam kelas saya selalu saya bercakap berkenaan dengan masa depan. Tadi pun saya cakap dalam kelas 2 kenanga. Kamu bayangkan sekarang kamu umur 14. Kamu kena bayangkan macam mana kamu umur 20. Itulah saya semasa saya belajar dahulu. Saya suka, okey, saya nak cakap jadi. Hari ini ku tinggalkan sekolah ini bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Setiap langkah yang ku ambil di sini adalah kisah perjuangan, harapan dan impian besar. Anak-anakku, pelajar yang disayangi, kau bunga bangsa masa depan. Setiap kudrat dicurah agar engkau menjadi insan yang cerdas. Bukan untuk kemasyhuran, tetapi demi masa depan yang terang benderang dan penuh harapan. Rakan seperjuanganku, pendidik sejati, di sini kita bersama membina generasi berbakti. Setiap senyuman, setiap nasihat adalah tanda cinta yang tak akan pernah pudar. Hari ini kuserahkan perjuangan pada jiwa-jiwa muda. Kuserahkan obor perjuangan pada jiwa-jiwa muda yang penuh kesungguhan. Bawalah sekolah ini lebih tinggi ke puncak kecemerlangan yang abadi. Ku pergi, tetapi kenangan tetap tinggal. Setiap sudut di sekolah ini menyimpan kisah. Terima kasih semua untuk kasih sayang di sini. Hatiku akan sentiasa penuh. Saya dapati pokok rambutan zaman ditanam zaman Cengkungan Janggut, pengetua di sini masih ada. Tanda tangan mohon wang raya pada saya.
Cikgu duit raya sayu hati saya. 1088 pelajar. Macam inilah semua pelajar. Setiap hari Khamis, pada Islam bagi Yasin. Belanja kamu nasi lemak pada hari Khamis, terpulang kepada jawatan saya sesera. Seterusnya kelak putra. Jika suatu hari nanti Seterusnya berdiri. aku sampai di titik menyerah, Seterusnya panitia jangan sejarah. kau risaukan lagi. Aku rela kau pergi melangkah. Jaga dirimu baik-baik, Seterusnya kejar panitia. bahagiamu yang kau impikan. Seterusnya panitia Terbanglah bebas kemana saja, Seterusnya panitia tanpa bahasa aku di Inggris. sisi menahan. Maafkan aku yang selalu meminta waktumu, kasihmu, perhatianmu. Kini ku sadar aku tak sempurna, tak seindah yang kau inginkan. Biarlah aku menghilang perlahan dalam sepi yang kian menelan. Biar luka ini aku pendam, agar kau tak terbeban. Aku ikhlas melepaskanmu, walau hatiku remuk menahan pilu. Selama ini aku berjuang, namun kau tak pernah menghargai.
suatu hari nanti aku sampai di titik menyerah. Jangan kau risaukan lagi, aku rela kau pergi melangkah. Jaga dirimu baik-baik, kejar bahagiamu yang kau impikan. Terbanglah bebas kemana saja, tanpa aku di sisi menahan. Maafkan aku yang selalu meminta waktumu, kasihmu, perhatian